Apa lagi? Jom kita pasang. Salam satu Mugen dan bertemu lagi kita kembali. So lepas aku dah pasang yang CF dekat cover Android ni, yang seterusnya ni lah. Ya ni bukan CF ni, dia pelapik ni. Sekejap aku try buka. Ui, ketat pula. Tak apa, nantilah. Dia melekat pula. So aku dah order dan barang tu dah sampai. Ni dia. Cover meter CF. Dia ni aku request sekali lah dalam dia. Asalnya orang tak buat. Dia kosong je. So apa lagi? Jom kita pasang. Okay, macam Android player tu dia ada skru. Cuma yang ini aku dah buka dah skru dia daripada belah dalam. So dalam aku dia biar dia tergantung. Aku tak nak usik alam. Sini ada alam. Dia kacau. So ni cabut. Ni dia. Macam aku cakap, dia ada skru, 3 skru ni. Aku dah cabut awal. Memang susah sikit lah. Sebab ada alam ni, aku tak nak kacau alam. Ada wayar. Ni wayar ni. So biar dia macam ni. Yang kena cabut aircon ni dengan ni. Ini je. Pasang dekat CF tu. Okey, dah pasang. So aku nak skrukan balik. Ini pun boleh fit. So aku dah skru. Jadi nak start dulu lah. Tengok ada apa-apa yang tak kena ke. Mana tempat start ni. Okay. Semua dah di CF kan. Tengok aircon. Sejuk. Dia boleh tutup. Kita buka.
Select ini. Semua fungsi. Siap, 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 siap. Okey, cantik dah.